Tengok jari ni. Oh, kubuk kawan penuh sampah semalam tak cuci. Ada rezeki tak ada rezeki tak tahu lagi. Nampak sampah sikit ha. Biasalah tengkujuh ni. Ada anak tengala. Alhamdulillah ada rezeki weh pagi ni. Ada jugalah ha. Tak besar sangat pun tapi boleh lah. Okey. Alhamdulillah. Ada. Sampah sikit jari. Betul. Tak ada dah. Alhamdulillah juga lah ada juga sekor ha. Tak ada dah itu lah. Aruh punya cantik ha. Tenang sampai ke tengah. Okey jom terus. Tengok jari ni. Ada barang tak ada barang. Lawas. Tenang ha. Allah laju. Lawas air ni tenang ha. Wah, keloh sungguh. Keloh sungguh weh. Dah keloh tak percaya. Orang dah kabur dah tak percaya demo. Ya khabar bodoh ni tak percaya cakap orang itu. Ada mana ya? Keloh sungguh weh. Mana keloh ni? Nuh dia lain. Dia lain. Lah. Awak ni tak percaya kau orang hidup. Itulah dia. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak buah? Tak nampak tak? Kelok semua weh. Ini kelok. Kau ni bukan lelok ni. Payah tengok janggut pun dah tahu dah memang kelok. Nak lakar dah lah. Itulah. Tak nak percaya orang hidup. Kau dah kabur dah tadi kelok. Tak percaya dia. Ui, masuk kulit lah. Kuat bintang weh. Kasut kulit, ye. Kasut kulit, ye. Cara nak selamatnya potong jari. Bukan apa, usahanya tak boleh nak jual terus, nak tokek tak ada ni. Sibuk lah dengan orang nak buat video ni. Orang nak boleh ikat. Mukanya pun sibuk. Inilah. Buat video Facebook. Jelas lah baju ni. Dia nak selamatkan daripada ditangkap sisik, tak apalah, kita korban sikit jari, tak rugi. Cara mudah nak membuka ikan keloh pada jari.
Bukan cara mudah, jangan rosak sangat. Awak, itu dia cara dia. Cara nak memboleh ni. Awak mudah aja cara dia. Supaya dia tak tercabut sisik tu, dia kurang sikit risiko dia mati tu. Ikan pun cantik. Balik sisik tak cabut. Tercabut sikit-sikit tak apalah. Ini patut rezeki pertama ni. Alhamdulillah rezeki. Rezeki pertama ni kena buat gulai je ni. Gula masak, gula masak. Itulah baru menengok rupa kelahnya. Jangan lupa jemput kawan. Gula masak kelah ya. Aduh, Allah. Siapa yang nak merasa kelah tu bolehlah datang rumah abang video. Tengah hari ni gula masak kelah. Patutlah dilanggar kawan tu. Saya tu jangan tahan jaga sangat ini nak ke bapak terus. Tak ada tu masuk dengan kenung. Okey, jom terus. Tengok jari sungai Kenung ni. Tambah sikit air lagi. Tak toke, tak niaga kan ni. Toke pun tak lepas keluar. Jadi ikan ni kau simpan dulu lah. Simpan di pengkalan kalau boleh hidup nanti. Esok lah baru jualnya. InsyaAllah video ni kau sambung esok lah. Cantik pula dah jari ni kan ni. Tak bersampah sangat. Sampah sikit-sikit tu biasa lah. Lepas semalam penuh sampah berhilang. Tolak dia air. Okey pula. Tak beria sangat. Cuma ikannya tak berapa ada. Tak ngeneng. Tu dia. Ada pati. Pati kayangan. Pati sangkul liho je, bukan pati kayangan. Pati pula. Masih mulut awak ni. Allah. Tak ada dah, itu aje. Tak ngenang dah ke? Tak ada dah tak lainnya. Kerai tengah ubi. Di mana kau? Tak ada dah. Itulah rezekinya rajinnya. Habis jari dah ni. Habis jari dah. Tak ada dah. Itu je lah. Alhamdulillah jugalah pagi ni boleh lah. Tapi tok perai pula tak niaga ke ni. Simpan je lah ikan dulu. Okey lah, jom terus. Tak ada dah. Mana? Assalamualaikum. Selamat pagi rakan sahabat semua. Hari ni 20 hari bulan 12 hari Sabtu. Macam biasa sekarang pukul 7 lebih sikit. Hari masih gelap lagi ni. Pukul 7 lebih sikit ni. Kawan turun sungai nengok karang. Air kuat surut pula dah pagi ni. Jauh surutnya daripada semalam. Pokok ara ni kau tambat buk ujung ara. Pada dah ara ni kuat juga, nasib baik tak tergantung.
Hari ni tak tahu lagi lah ada rezeki ke tak ada rezeki. Semalam kawan ada pasang jari kecil, jari saiz 2,5 inci. Ada 2, tak tahu lagi lah. Kalau ada rezeki adalah kawan pasang satu lombong seberang pengkalan kawan ni. Nampak gayanya macam tak apa nak lepas dah tu. Harap buk ni kecil, senang sikit nak tarik. Tak tahulah, kalau tak ada masalahnya okey lah. Okey lah sahabat, jom terus kawan nak tengok perkara pula ni. Oh. Aha. Ada ini jalur untuk kawan tarik buk ha. Alah. Air laju pula tu ha. Macam jaga. Haha, jari kawan duduk dalam lombo ni. Nasib baik buk ni kecil. Okey lah. Jadi kawan kena masuk sini dulu. Nak tarik buk dulu. Okey lah sahabat, kawan tutup dulu kamera. Tengok ada hasil tak ada hasil dalam lombo ni. Tu depan pengkalan je ni. Oh, letih juga sahabat narik buk. Pagi-pagi buta dah kena narik buk dah. Haha. Pergi tahan dalam lombo ni air surup dah. Hahaha. Dah terkenang. Oh ni ikan benda. Ikan potok. Bukan belider ni, potok. Alhamdulillah jugalah. Kutik-kutik. Biasalah spesies ikan paya je lah. Dalam lombo ke ni. Wah. Susah juga nak bolehkan ni. Bersangkut bawah perut dia ni. Tak ada berapa lah. Tengok. Lagi tak? Loma. Ikan loma. Ikan ni lah biasa yang paling banyak ni. Lagi. Semua spesies ni. Spesies loma. Alhamdulillah jugalah rezeki. So ikan besar kurang sangat, kita kutiklah ikan-ikan kecil macam ni. Dapat juga untuk minyak buk. Lampu-lampu untuk minyak buk. Lagi tak? Tu lagi. Masih ada lagi. Semua ikan ni belaka. Ikan loma belaka. Dalam lombo memang banyak lah ikan ni. Ikan lain kurang. Ikan ni tak ada sangat sungai jelas. Dia banyak duduk tempat yang tenang dalam bekas lombo macam ni. Oh, ada ubi. Oh, alhamdulillah. Taklah besar tapi nya boleh lah. Biasanya banyak ubi tapi nya saiz macam ni lah. Tapi tak tahulah kali ni ada tak ada. Kau masak air sikit. Bagi hidup lah. Ikan ni kau ubi ni lah. Okeylah, nanti berat nak tarik buk keluar kan. Isi banyak-banyak air. Haha. Oh, patak pulih pada weh lah ni.
Ikan puling. Yang ni kau boleh ni tengah, boleh ni ikan ubi. Tu bawah tu. Ikan pulingnya. Ya. Ni baru ikan pulingnya. Oh, ada lagi ubi. Tapi ubi saya kecil-kecil lah. Ni kalau mau saya suruh lombo ni, habis juga ikan ni kalau kawan tak ambil pun. Raya dah merah. Ini memang tempat kawasan merah. Jadinya yang mana dapat mana jari tu kira rezeki je lah. Kutik je lah. Banyak ubinya. Wow. Yang ni boleh tahan sikit kasarnya ha. Tu dia ha. Pintar-pintar. Ikan lemeh pada ikan kawan. Kembarnya pecah habis jari ha. Prak je. Ni senjata dia. Senjata ikan ubi. Tengok dia kembangkan pipi dia buat keras macam tu ha. Jadi ni yang jadi apa? Menunjukkan dia tu ikan lain takut. Jadi nampak macam besar, macam garah. Walahal sebenarnya dia ni tak ada apa pun. Sebab dia ni memang ikannya slow. Ikan yang lembab. Jadi tu senjata dia, dia kembang macam tu. Dia duduk keras, jadi nampak besar je ha. Senjata ikan tomah ubi ha. Tak semua dia jadi macam tu ha. Dia buat keras macam tu ha. Supaya musuh takut dia. Dia nampak garang lah. Dia kembar macam tu. Dan yang kedua dia kuat ni. Kalau dia kena jari sini dia boleh pecah ni. Dia buka prak. Boleh putus mata jari. Kawan lemeh. Mana dia ni? Pintarnya. Tarik ke depan boleh tak? Macam kemas je ni. Ikan besar susah, kita cari ikan kecil. Haha. Okey. Ui, banyak lagi ha. Ini dia ha. Ikan loma ni senang buka ha. Tarik macam tu. Ikan ubi dengan ikan tu, ikan lain. Banyak ikan ubi ha. Okay. Semua ikan loma bakar ha. Sebab tengkujuh kali ni memang tak ada orang pasar jari. Kawan pun baru ni pasar. Bukan apa, memang sengaja je kawan tak nak pasang semasa air tengkujuh besar baru ni.
Sebabnya kawan takut jadi lambakan ikan. Nak jual tak lepas, nak simpan tak boleh. Kalau banjir, takut elektrik, dia orang potong elektrik, masalah juga. Nak disalai karang, musim hujan, kayu api tak ada. Nak dia buat perkasar karang, garam tak cukup. Jadinya itu yang kawan memang tak pasang pun. Jadi kawan sengaja tunggu air surut sikit. Nampak gayanya kawan terpaksa tutup dulu kamera ni sahabat. Sebabnya video ni jadi panjang sangat. Kalau kawan pasang terus nanti habis apa? Di sini saja. Jadi kawan terpaksa tutup lah. Sebab banyak lagi jari-jari Sungai Jelan nanti nak tengok ni. Okey lah kawan, off dulu lah kamera. Kawan tunjuk hasil lah nanti. Alhamdulillah rezeki dalam lombu ni boleh tahan banyaknya Banyak juga ni. Banyak anak ubi dengan ikan loma. Campur-campur lah ikan lain. Boleh tahan jugalah. Hasil dalam lombu. Cuma sekarang ni mikirnya ni Di sini dah sangkut dah buk kawan ni Tu depan tu air terjun ni Ni kalau lambat setengah jam ke sejam ni dah semua timbul belaka dah. Tapi nasib baiklah buk ni kecil. Okey lah boleh tarik je. Okey lah jom terus. Kawan nak tengok jari Sungai Jelan apa ni. Tengok jari ni. Jari saya 4 inci setengah. Jari cantik. Ikan tak tahu lagi. Sampah tak ada. Oh, ni lah dia. Tak dia buang terus nanti. Kena pulak tangan. Nasib baik senang buang. Punya cantik air ya. Ikan tak kena. Tak ada ikan lalu Oh, ada seekor. Ada lah juga Tambah-tambahannya. Ingat tak ada lah tadi. Air cantik. Alhamdulillah jugalah Tongkah arus. Kelabau puya, tongkah arus puya. Banyak sangat nama ikan ni. Boleh lah. Dapatlah tambah-tambah grand. Sampah tak ada. Memang cantik lah. Ikannya kurang. Tapi mengena juga lah. Okey, jom terus. Tengok depan ni. Rasa depan ni penuh sampah ni. Air laju je ni. Apalah tengok. Sampah banyak. Ikan tak ada. Sampah. Tak apalah tengok ikan. Tengok jari dulu. Sampah tu. Oh, ada seekor tu Mati juga dah Mati kelabau. Tongkak arus. Air laju benar dia. Dia kena parok waktu kuatnya berbelik. Dah masalahnya terbelakang dia ni. Duri-duri dia terkeluar habis tu yang sangkut tu. Kok panjang sangat Banyak sangat sangkutnya.
Boleh buka lagi. Tu dia. Tengok. Pakai mana? Mulik ke tak mulik ke? Tak mulik kita makan sendiri. Jadi masalah. Banyak tongkaruh tapi saiz tak ada yang besar. Banyak-banyak saiz-saiz macam ni. Saiz bawah pada sekilo. Oh, kurang sikit lah. Ini makan sendiri je lah ni. Air laju pun ni. Ikan murah mati kalau kena jari. Ni kat belakang ni tahan sikit. Sampah pun kurang. Sangkut pada kiri. Sangkut kering. Tak ada dah. Itu saja. Sikit lagi. Tak ada dah. Nampak gaya itu je lah. Seekor saja tongkat arus. Okey, jom terus. Okey sahabat, alhamdulillah. Boleh tahan jugalah ikan lombo je. Ya banyaknya ikan dalam lombo. Sungai Jelas ada 2 ekor. Yang ni seekor. Ada seekor tang yang tu yang kurang molik tang atas. Atas tu. Tu je lah. Tapi ikan lombo boleh tahan lah. Agak jari dalam lombo je kena ikan sikit. Sungai Jelas memang kurang ikan. Ni ikan semalam ni. Yang kau pun hidup. Ada yang kena pagi, ada yang kena petang semalam. Yang pagi tu sebab tak jual. Tokek tak ada. Tokek semalam tak boleh nak keluar. Air masih dalam. Bukanlah tak nak jual, tapi ni tokek tak berniaga. Ni lah. Boleh tahan jugalah untuk petang semalam. Gegohok. Lampah. Tengala. Sungai balik. Oh yo. Masuk kamera sangat. Ini je lah. Senangnya kawan. Buka macam tu lagi senang. Ada lagi seekor. Anak ekor merah. Alhamdulillah banyak juga untuk nak jual pagi ni. Tapi ikan kelas-kelas murah belaka lah. Tak ada langsung kayangan, tak ada. Gorgong pun tak ada. Inilah, tapi banyak juga ni. Campur-campur. Okeylah, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Ada apa mobil? Anak pun pandai dah main video. Remeh dia kecil je kamera remeh dia.
Plastik tu. Orang sama? Pasal kemarin tak ada lah rumah. Kelop. Kemarin tak niaga. Ada lagi. Bonek tak boleh. Cepat make kau dulu. Gasak awal video. Pokok motor tu je. Motor tu. Boleh lah. Oh. Dah. Baik. Terima kasih banyak. Kereta. Plastik apa video dia? Ada lagi mutar ke? Ha? Mutar dia. Ada lagi. Bila aku mau nak kasih RM100. Lah nak makan kait aja banyak muka. Budak nak. Ambil lah. Kalau tau. Ha? Ada untuk depan jalan tu tidak. Untuk bahan tanah sekolah kurang tak berapa anu. Tak berapa lekat soal tadi hujan lebat eh. Dia Kunet. mana? Kunet. Barang macam dia. Entah saya tak tahu benda tapi dia longkong balik tapi tak macam anak sekolahnya untuk dalam kawasan anu tu tapi kurang buah. Tapi boleh lah nak makan ambil je lah. Rumong ke tak? Bukan tak ada tapi dengan pokok. Kawas cara tu gitu juga. Kacau nak main ke? Tak nak kena. Dia tahu lah komen pati lawa tu satu nak. Cakap kalau komen dia tak dia jual apa ni? Buat apa satu nak telinga awak tengah bodoh. Betul tu kau. Jual cakap kalau jual kita kenal. Kata pak me bubuh hai. Oh, tu ikan. Kalau mak apa? Kalau MZ. Kasar. Misteri ikan MZ. Lasak dulu dia tepi lah. Takut. Oh ni MZ satu polistri bawa ha. Patu Oh dia. Ni kotak ni toma ubi ke. Oh ada keluar. Moncong ada. Oh, kamera oh. Aku tak dapat tu. Mari. Buat something. Mantap. Ni. Keluh. Lambat. Kau kata koyok ni pun tak ada buat koyok pun. Ada pegang ikan dia. Ni dia ikan segar ni kurang. Ekor ikan. Ini ikan keluar. Kurang ikan rasa bila. Keluarnya lawat. Sandang ke tu. Ada daun gamuk tadi. Kita leader lah. Leader je. Oh, Lagi anu besar sikit. Ah ni ha. biasa. Itu keloh tu. Ini kira untuk kawan biasa. Kawan dapat. Ini keloh tak orang tak kaya kamu dapat keloh. Putih boleh sikit ikan tu. Itu potong. Gini nampak besar sikit. Jadi nanti kalau Oh ni putik peria. Oh ni pokok dia menjala ni. Oh ni banyak punya buah tanah ha. Ni ha. Buah. Wah 2 biji ha. Ini kalau sini panggil peria katok. Tempat sahabat kau tak tahulah. Peria mana benda namanya. Peria ni pahit sikit daripada peria yang bandar tu. Tanah ha. Tapi pada yang gemar, yang suka makan yang pahit-pahit sikit okey je. Dia sama je rasa dia, cuma dia yang ni pahit. Tapi sedap je kalau buat ulam, buat goreng. Cuma kawan kurang sikit makan sebenarnya.
Ni banyak buah ni. Itu hari penuh ni bergantung-gantung ni. Tapi ni dah lama dah. Dah habis kena kutik dah ada setengah. Kau bagi-bagi je korang yang orang nak makan. Sebab kawan di rumah kawan pun kurang makan juga. Hahaha. Belah sana tu masak. Yang belah sana tu ada masak. Tak lagi lah. Alhamdulillah juga lah sahabat. Ikan tadi dah siap jual. Ikan lombo tadi boleh tahan juga hasilnya. Hasil 2 hari. Dapatlah 387. Ikan lombo tu taklah mahal mana sahabat. Cuma dia RM15 je. Cuma campur-campur dengan ikan ubi tu. Lepas tu dengan apa? Dengan ikan keloh tu. Keloh tu untuk hari kemarin tu, hari semalam tu. Dapat 150 keloh tu. Sebab dia baru sekilo 100 gram. Jadi harga dia tak kayangan lagi lah. Tapi tetap mahal juga walaupun tak kayangan pun. 6 kilo ni kali 15 ni ikan kecil-kecil lah, ikan campur. Kawan pun tak tahu. Rasanya ikan lombong tu agaknya 6 kilo tu. Yang lain tu kawan pun tak pasti ikan benda. 2.5 kali 20. Tapi dapat jumlah keseluruhannya RM387. Alhamdulillah lah gaji 2 hari. Lepas lah untuk belanja dapur tu. Lepas lah untuk minyak adalah gaji sikit. Okey lah sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.